Ni atas ni ada slab. Ni slab, jadi kita tak boleh potong. So kita ambil daripada sana, turun dan turun bawah sini. Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan. Syukur Alhamdulillah bertemu kita pada pagi ni. Hari ni 21 bulan 7 jam 9 pagi. Syukur Alhamdulillah. Kita nak buat preparation untuk buat kerja-kerja wiring, insyaAllah. Syukur Alhamdulillah. Saya ada beli barang sikit semalam. So hari ni kita nak hantar pada rumah customer ni. Semalam dia dah bagi deposit. InsyaAllah hari ni saya cubalah buat mana yang dapat dulu. Okay, kerja kita upgrade DB. Dan ni dia punya DB. Kita bagi DB 2 tingkat 36W. Dia nak yang high quality, kita bagi brand Hager. Ni dia. Ni adalah main DB metal. Dan ni dia punya breaker RCCB 40M 0.03 30MA. Dan ni MCB C6. Dan ni soket plug aircon dan water heater C16. Dan ni dia punya kabel 4mm untuk point aircon. Okey, sebelum ni owner ni minta kita buat point aircon. Ada 3 point aircon, 1 point water heater. Tapi last minute dia minta kita cancel untuk point water heater tu. Rumah tu memang dah ada point water heater, cumanya dia tak follow spec. Kabel kecil, kabel 2.5, kabel plug dia guna untuk water heater. Dan satu lagi, dia tak ada RCCB special breaker tu untuk water heater 0.01 tu dia tak ada. Saya dah maklum sebelum ni, tapi dia tak nak buat. Saya tak pasti. Dari segi keselamatan memang sangat tidak selamat lah. Safety breaker tak ada, kabel pun kecil. Okey, ni InsyaAllah kita akan buat point untuk aircon. Ada 3 point aircon. Point soket penambahan ada 2, 3 juga. Dan beberapa lagi point kipas untuk 3 bilik tu. Dan install DB ni. Dia minta kita buat hacking, nak tanam wiring. Okey, insyaAllah saya nak kemas dulu barang-barang kerja. Nanti sampai insyaAllah saya akan buat video lagi. Untuk wiring ni kita bagi warranty selama 5 tahun. Right. Jam dah pukul 2 petang. So hari ni hari pertama. Saya tengah set up untuk casing 2x3 straight sampai ke kawasan dapur. Sebab kat ujung tu ada 1 point soket. Last minute owner minta tambah 1 point soket dekat mesin masuk ujung sana. So kat sini laluan utama dia. Kita bagi casing 2x3. InsyaAllah besok kalau nak tambah-tambah point ataupun nak buat kerja-kerja rewiring, kita dah sediakan dah casing besar ni untuk memudahkan kerja-kerja orang belakang, insyaAllah. Sikit lagi tu, sekali lagi saya siapkan dekat bawah kerja-kerja hacking untuk tanam pipe. Dan saya kat atas buat kerja casing. Ok, insyaAllah nanti saya update lagi. Dekat tu depan tu adalah kawasan DB. Ni nanti straight, kemudian belok. Kat tepi tu tengok saya dah standby kan junction box ni. Tengok nanti macam mana. Kalau ada ruang untuk junction box ni, saya guna junction box ni. Jadi kat situ nanti pipe dari bawah terus direct ke junction box ni. Ok, alright. Saya nak rehat dulu, solat Zuhur. InsyaAllah nanti saya sambung. Alhamdulillah, jam dah hampir pukul 4.30 petang. Ok, syukur Alhamdulillah. Trunking saya dah siap.
straight daripada DB terus sampai ke belakang. Okey, tu pipe standby untuk pergi ke point socket, tak ada looping, direct pergi DB. Dan ni standby pipe untuk point aircon bilik nombor 3. Dan sebelah sini bilik nombor 2, tu standby pipe untuk turun pergi switch aircon. Kat sini dia punya outlet, dan sebelah sini dia punya outlet. Dan bilik utama, Allahu Akbar. Okey, ni ruang tamu, sebelah sana DB, dan tu master bedroom. Ni kita dah standby pipe straight turun kat situ dia punya switch untuk aircon. Okey, alright, syukur alhamdulillah. Saya nak sambung kerja kat bawah, tebuk terus ke atas, jadi saya besok turun pipe dah senang. Okey, syukur alhamdulillah. Saya nak sambung kerja-kerja kat bahagian bawah. Sebelah atas ni alhamdulillah 70%. Nak sambung kerja kat bahagian bawah. Esok insyaAllah tak ada apa hal, kita boleh lay kabel terus. Okey, terbaik. Okey, syukur alhamdulillah. Jam dah hampir pukul 6 petang. Esok insyaAllah kita sambung. Okey, progres untuk hari ni. Bilik nombor 3 kita dah siap tebuk, dan tu dia punya kunci box. Pipe saya guna 1 inci semua, dan ni dia punya switch. Pipe ni pun besok akan tumpang satu wire switch untuk kipas. Sini satu kipas, kat tepi sana ataupun belah sana tak lampu, dan jadinya tumpang sekali satu wire untuk kipas. Dan ni untuk switch aircon. InsyaAllah besok tak ada apa hal, kita boleh letak casing terus simen. Dan ni bilik nombor 2 pun kita dah pecah sikit. InsyaAllah kita sambung esok. Ni kita dah potong pun sama. Ni cuma ada lampu saja, so ada tambah kipas kat sini, dan tepi sana kita pindahkan lampu. Pun ada tarik satu wire tumpang sekali casing air pipe untuk aircon dengan switch kipas tumpang sekali. Kita guna 1 inci juga. Dan ni atas ni ada slab. Ni slab, jadi kita tak boleh potong, so kita ambil daripada sana, turun dan turun bawah sini. Kat sini owner minta satu plug. Kat sini untuk mesin basuh tu. Tapi kawasan ni ada pipe, esok nanti saya marking dulu. Dari sini memang ada satu pipe turun ke bawah pergi ke mesin basuh ni. Pipe daripada tangki, atas ni ada tangki. Okey, syukur alhamdulillah. Dan ni master bedroom. Okey, ni bilik master bedroom. Ni ada switch aircon. Kita baru siap potong. Esok insyaAllah kita hacking terus. Pun sama, cuma ada lampu saja. Nanti kita akan pasang hook kipas dan kita pindahkan lampu ni. Untuk kayu yang ni saya tak pastilah dia reput ke apa, dia dah melendut tu. Kat sini dia melendut. Nanti saya inform pada owner ni. Tak pasti. Dia dah menurun tu. Takut juga tu kan, gantung-gantung kipas reput, habis rebah kipas tu. Dan ada lagi satu point socket kat sini. Nanti kita confirmkan pada owner. Okey, esok kita sambung. Assalamualaikum.